Tema pada hari ini ialah keselamatan dan kesihatan. Saya nak ingatkan kepada semua yang ada pada hari ini, apabila dia berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan kita, kita juga bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan diri kita sendiri. Berilah keutamaan juga kepada kita sendiri. Apa saja cabaran yang kita beri, kita akan buat bersungguh-sungguh. Dan hari ini kita melihat kesungguhan daripada warga JKM. Hari Ahad ini adalah sambutan hari ini. Saya hendak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang berada di sini. Selagi mana kita masih ada ibu, berilah perhatian, berilah kasih sayang. Saudara dan sekalian, pada minggu lepas juga saya telah turun ke Melaka bagi majlis perasmian penutup program advokasi penjagaan orang berupaya autism peringkat negeri Melaka bersama dengan Exco Pemandu Wanita, Keluarga dan Komuniti yang berhormat Datuk Kalsum Nordin. Alhamdulillah, dalam program tersebut kita telah juga mengadakan program ziarah kasih di beberapa tempat, dan saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada JKM Melaka. Hubungan di antara JKM dan Exco yang terlibat sangatlah baik. Jadi saya harap sangat siapa-siapa yang selepas ini berada di negeri, hubungan yang baik ini perlu dijaga, perlu diteruskan. Ini menunjukkan kepercayaan kerajaan negeri kepada JKM.